Baik, kembali dalam Cuit Sikit Jangan Sentap, dan untuk pakej figura minggu ini, yang ni saya sangat terinspirasi. Okey, kenapa tu? Sebab mana mungkin ada orang muda yang sanggup buat pinjaman semata-mata nak tolong orang. No! Pacita. Mungkin awak tidak, tapi yang ini penting. Oleh saudara Muhammad Asmawi Sulaiman, merupakan penerima anugerah belia perdana 2024 kategori individu lelaki. Banyak perkara yang sangat menginspirasi yang kita boleh contohi daripada dia. Boleh kita tengokkan sikit, mungkin saya boleh terinspirasi juga. Jom kita roll, kita tengok sikit pakej figura ni. Saya Asmawi Sulaiman, 29 tahun, berasal daripada Kuantan, Pahang. Saya merupakan pengasas bagi projek Scout Charity Shop atau lebih dikenali sebagai Kedai Jualan Amal Pengakap. Kedai Jualan Amal Pengakap ini mengumpulkan barangan-barangan terpakai yang masih elok untuk digunakan bagi dimanfaatkan semula melalui jualan amal. Banyak manfaat yang tercipta dari kedai jualan amal ini. Antaranya adalah sejak terasasnya projek ini pada tahun 2020, semasa pandemik yang lepas, kita telah berjaya mengagihkan hampir RM500,000 kepada mereka yang memerlukan melalui program-program kebajikan pengakap. Kita bermula dari car boot sale ataupun jualan amal di bonet kereta yang mana, dan juga di pasar malam, yang mana dari situ kita melihat sokongan sambutan orang ramai ini amat memberangsangkan. Jadi datang seorang hamba Allah ini, dia menawarkan sebuah gudang ataupun sebuah shop lot untuk kita usahakan menjadi butik, dan cabaran itu kita sahut. Tetapi walau bagaimanapun masalah dana ataupun kekangan kewangan itu, jadi saya mengambil inisiatif secara peribadi membuat loan daripada Bank Simpanan Nasional sebanyak RM40,000 pada awalnya untuk kali pertama, untuk kita jayakan juga hasrat ini menjadikan sebuah butik jualan amal pakaian pre-love tapi berkonsepkan butik pakaian yang baharu. Pelbagai aspek yang kita tekankan dalam usaha penyaluran dana yang terhasil dari Scout Charity Shop ini. Antara fokus yang diutamakan adalah aspek kebajikan, pendidikan, pembangunan belia, alam sekitar dan juga keagamaan. Yang terkini, kami sedang mengusahakan sebuah rumah wakaf yang telah ditinggalkan selama hampir 15 tahun. Untuk ditransformasikan menjadi pusat komuniti dan juga pusat ilmu yang kami gelar ia sebagai Rumah Mengaji Pengakap. Ianya adalah hasil daripada usaha anak-anak muda atau belia-belia pengakap dalam usaha mencari dana bagi membantu komuniti dan masyarakat melalui projek Scout Charity Shop ini. Saya agar projek Scout Charity Shop ini boleh diperluas ke lokasi-lokasi lain di seluruh Malaysia agar ianya dapat memberi lebih banyak manfaat kepada lebih ramai orang di luar sana, insya-Allah. Muhammad Asmawi Sulaiman, pengasas Scout Charity Shop. Inilah sebenarnya contoh yang saya patut ikut 10 tahun lepas. Awak kena ikut, betul lah Dan juga untuk anak-anak muda yang lain lah Sebab bukan senang untuk kita buat kebajikan yang memang luhur daripada hati. Yes, banyak lagi inspirasi-inspirasi yang lahirnya daripada Encik Asmawi. Kami di Cuit Sikit Jangan Sentap pastinya mendoakan Encik Asmawi lah semoga terus kuat dan juga terus cekal untuk beramal sebegitu rupa.